kepada warga dan juga masyarakat di negeri Sabah yang akan berhadapan dengan pilihan raya pada 29 hari bulan ini nanti. Nak makan roti gardenia, makanlah. Sebab nanti Parti Islam Malaysia PAS, dia nak bagi roti gardenia. Makan roti gardenia, tapi undi pangkah Pakatan Harapan, Kerajaan Perpaduan dan juga Kerajaan Madani. Dia orang mau orang Sabah buat silap untuk diteruskan lagi. Hal-hal menyeleweng kekayaan negeri ini untuk para pemimpin terus mengauk kekayaan, biar rakyat susah asal pemimpin kaya. Itu yang mau dijadikan di Sabah ini. Kita hentikan melalui pilihan raya ini. Undi Perikatan Nasional, boleh tak boleh? Ya mesti dibuat perubahan. Kalau mau keadaan Sabah lebih baik, saya sudah jalan ini negeri Sabah. Sabah sangat cantik untuk pelancongan, betul tak? Sabah kaya dengan galian, betul? Sabah kaya dengan hasil hutan, betul? Sabah kaya dengan hasil galian, betul? Sabah kaya dengan orang baik-baik, betul? Baik, tapi jangan sampai ditipu 2-3 kali, boleh? Perubahan mesti dibuat sekarang. Tolak ini semua, pemakan rasuah, penjual negeri, tolak. Tolak semua orang yang datang dari sana minta lombong luas-luas. Orang Sabah tak dapat, dapat orang sana. Betul tak? Tolak ini orang. Jangan kasih peluang. Kekayaan Sabah milik orang Sabah. Betul? Ini kalibah. Jangan biar lagi.